Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pengikut-pengikut media sosial AKPK dan para pendengar-pendengar sekalian. Bertemu kembali lagi dalam rancangan Sembang Santai Bijak Niaga Series pada kali ini. Program ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang keupayaan dan juga kemahiran dalam pengurusan kewangan perniagaan khususnya, serta mengaplikasikan tabiat kewangan yang terbaik dalam perniagaan. Pengurusan kewangan perniagaan sebenarnya merujuk kepada bagaimana perniagaan tadi menguruskan dana ataupun wang syarikat untuk mencapai objektif perniagaan secara efektif. Tetamu kita pada hari ini ialah seorang yang berasal daripada negeri utara, daripada negeri Penang, daripada Pulau Pinang, mempunyai pengikut di platform TikTok dan juga di platform Instagram yang agak ramai sebenarnya. Dikenali semenjak syarikatnya ditubuhkan menjadi pilihan kepada raja sehari dari segi persiapan perkahwinan sehinggalah ke menu makanan pilihan. Dan kita juga bernasib baik sekiranya di majlis perkahwinan tuan-tuan, beliau sendiri yang akan mempersembahkan lagu beliau, Persis Mutiara. Tanpa membuangkan masa, inilah dia tuan-tuan, Puan Sharmila binti Jirin ataupun lebih dikenali sebagai Mila Jirin, yang kami bawakan khas untuk rancangan Bijak Niaga Series. Assalamualaikum dan selamat datang Puan Mila. Waalaikumsalam. Terima kasih AKPK atas jemputan hari ini. Mila Jirin, boleh saya panggil Mila Jirin kan? Boleh, rasa kan? muda sikit. Masih muda sikit kan? Mengharapkan agar perkongsian pada hari ini memberikan sedikit manfaat lah kepada usahawan-usahawan di luar sana dan juga kepada pendiri-pendiri perniagaan yang ketika ini sedang berjuang untuk kekal sustain dalam perniagaan. InsyaAllah. Baiklah, saya nak mulakan untuk sesi soalan yang pertama. Puan lebih dikenali sebagai Mila Jirin yang pada satu ketika dulu merupakan juara pertama wanita pada musim yang kelima. Ya, betul. Adakah tuan-tuan masih ingat lagi siapakah dia? InsyaAllah, inilah dia, Mila Jirin. Okey, boleh tak Mila Jirin kongsikan kepada pendengar dan juga kita punya followers, ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Puan Mila Jirin dan juga latar belakang keluarga. Kan? Dipersilakan. Masya Allah. Alhamdulillah, saya dilahirkan di Pulau Pinang, seperti yang Tuan mention tadi. Di Pulau Pinang, di Sungai Batu Teluk Kumbak, bayan lepas Pulau Pinang. Nampak tu, alamat lengkap ya. Teluk Kumbak Ya, Teluk Kumbak ya. Mana-mana orang utara yang tengah menonton ni ya, saya juga adalah orang utara. Anak sulung dalam keluarga, 3 adik-beradik, semuanya perempuan. Semua perempuan? Semua perempuan ya. Dan saya hidup dalam keadaan keluarga yang susah. Dan juga belajar di Sekolah Menengah Teluk Kumbak, Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra, dan tidak meneruskan pembelajaran selepas itu disebabkan oleh kekangan keuangan mak ayah saya. So, saya ambil keputusan untuk tidak sambung belajar walaupun saya dapat tawaran untuk memasuki universiti. Mula ke Kuala Lumpur seawal usia 19 tahun dan menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga sekitar umur 20 tahun, menjaga adik-adik mak ayah saya. Mereka semua pindah ke Kuala Lumpur, berhijrah kami satu keluarga, Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan saya juga adalah seorang usahawan sekarang ini. Nanti lebih-lebih kita cerita last. Nantilah, takut nanti habis pula segmen saya cerita tentang diri saya. Apakah kerjaya ayah? Ayah saya dekat kampung, dia buat kerja-kerja kampung. Lepas tu dia kerja security guard. Ayah saya ni dia multitask. Dia juga adalah seorang pelukis, artis dan juga seorang musician, main drum. Sebab itulah anak dia tu pandai menyanyi, Alhamdulillah. Ada bakat tu diturunkan lah. Tertumpah kepada saya, Alhamdulillah. Betul. Ibu saya bekerja, tak bekerja sebelum ni. Lepas tu dia bekerja kilang. Ya, orang Pulau Pinang mesti banyak kerja kilang kan, selalu banyak industrial park, industrial area. Dan disebabkan oleh kesempitan keluarga itulah yang membuatkan saya berfikir bagaimana saya boleh bantu mereka untuk keluar daripada kesusahan. Sebab itulah saya ambil keputusan untuk tidak sambung belajar. Lepas SPM tu terus kerja. Mila Jirin, adakah ingin menjadi seorang penyanyi ataupun telah berubah untuk
menjadi seorang usahawan? Adakah minat kita nak jadi seorang usahawan ataupun sebenarnya di awal permulaan kita sebenarnya ingin menjadi seorang penyanyi? Masya Allah. Saya sebenarnya memang suka sangat menyanyi daripada sekolah lagi, tapi ayah saya tak izinkan. Ayah saya cakap habiskan dulu belajar baru menyanyi. So ayah saya juga adalah seorang musician kan, anak seni. Jadi dia tak berapa gemar saya untuk aktif menyanyi waktu di bangku sekolah. Tapi right after SPM, dia memberi encouragement kepada saya untuk menjadi penyanyi, di mana dia engagekan saya dengan grup-grup di Pulau Pinang. So kita menyanyi dekat hotel-hotel. So saya beritahu kat ayah saya nak belajar English, because ayah saya pandai saya cakap English. So dia pun bagi saya input, okay, you kena pergi menyanyi dengan band-band Philippines, so that you will like conversate in English every day. Jadi daily language you. So alhamdulillah saya sahut cabaran ayah saya. Saya pun pergilah menyanyi dengan beberapa band dekat sekitar Pulau Pinang, dan terbitlah minat untuk meneruskan karier tu. Tapi sebenarnya kalau kita cakap konteks minat menyanyi, nak jadi penyanyi ataupun usahawan, sebenarnya apa yang dalam minda saya adalah minat saya untuk mencari duit untuk keluarkan kesusahan keluarga saya. Itu je yang ada dalam minda saya. Apa juga yang saya dapat peluang itu saya grab saja. Sehinggakanlah saya nampak ada iklan Akademi Fantasia. Lepas saya pergi daripada AF4. AF4 saya pergi, Bintang RTM saya pergi. Lepas tu pergi AF5, barulah rezeki saya. Alhamdulillah masuk Akademi Fantasia memang menjadi satu titik tolak 360 darjah pertukaran kehidupan saya dan juga keluarga saya financially, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya tak tahu, rupa-rupanya Allah sedang membawa saya bukan je untuk menjadi seorang selebriti, tetapi sebagai seorang usahawan. Kalau kita cakap konteks usahawan tu, awal-awal tu saya taklah macam betul-betul nak jadi usahawan, tapi disebabkan dalam industri hiburan ni dia punya pasang surut dia tu, kalau zaman kering kontang tu kontang betul. Kontang betul. Kalau kemarau tu kemarau betul, kemarau ya. Betul, mungkin sesiapa yang berada di industri hiburan mereka faham situasi itu. Jadi saya pula anak sulung yang dah menggalas tanggungjawab menjaga mak ayah saya, adik-adik saya. Sebab bila saya datang ke Kuala Lumpur, arahan pertama maksud saya, apa yang saya beritahu pada mak ayah saya adalah untuk berhenti bekerja. So saya dah melihat mereka dah suffer dah membesarkan kami adik-beradik. So bila saya dah buat keputusan untuk mak ayah berhenti kerja, saya yang sara keluarga dan sebagainya, jadi saya kena fikir macam mana nak dapat pendapatan yang lebih dan lebih. Adik-adik pula sekolah waktu tu, perlukan untuk bantu keluarga. Ya betul, perlukan pendapatan yang lebih baik, dan juga mereka tinggal di Kuala Lumpur waktu tu dengan masih bersekolah. Saya seorang yang bekerja. Jadi disebabkan oleh itulah saya ada orang yang nampak potensi saya sebagai seorang usahawan, iaitu suami saya sekarang ini. Dulu dia kawan baik saya. Bila dia melihat ada potensi yang ada dalam diri saya, dia bantu saya untuk mengetengahkan industri keusahawanan ini, bawa saya ke sana ke sini, ajar saya berniaga, dan lama kelamaan saya jatuh cinta dengan industri keusahawanan ini, alhamdulillah. Bilakah masanya Mila Jirin ini menyedari bahawa potensi keusahawanan itu ada di dalam diri Mila Jirin? Macam saya dulu menyanyi kan, saya tak tahu pun suara saya sedap Sedap. Saya mengikuti. Sehinggalah bila kita nyanyi dekat rumah kenduri lah. Dulu kan zaman-zaman sekolah, orang cakap sedaplah suara. Dan bila orang cakap macam tu, baru kita macam okey lah, nak pergi audition lah. Betul ke sedap? Sebab kita masih lagi tak realise bakat yang kita ada, kehebatan yang kita ada. Peniaga ni pun sebenarnya bakat yang Allah bagi sebenarnya. Ya, orang-orang yang berniaga ni, menjadi usahawan ni pun, mereka ni adalah bakat keusahawanan tu. Dia perlu digilap. Nak gilap macam mana? Pergi attend kelas. Macam hari ni ada online punya knowledge program, attend. So kita tak tahu apa juga input yang mungkin kena dengan keadaan kita sekarang ni kan. InsyaAllah. Betul. Jadi Puan Mila kan, kalau berbalik kepada tadi digilapkan, sebenarnya adakah bakat ini sebenarnya dilahirkan, diturunkan daripada keluarga, dilahirkan, ataupun bakat ini sebenarnya dilatih, digilap melalui latihan ataupun melalui program-program keusahawanan ataupun melalui sokongan daripada support system daripada keluarga? Macam mana Puan Mila? Macam saya, tak malu untuk saya katakan, yang membuatkan pushing factor saya untuk meneruskan diri dalam dunia keusahawanan ini adalah pain point saya untuk mencari keuangan yang lebih. It's all about I perlu cari pendapatan yang lebih kepada keluarga saya. Saya menyara keluarga. So that's my pain point. Nak keluarkan kesusahan. Saya paksa diri saya untuk belajar berniaga.
paksa diri saya untuk menjadi seorang usahawan yang memajukan perniagaannya, sebab saya nak pastikan ada pendapatan yang baik, dapat membantu keluarga saya dengan baik. Tetapi sebenarnya itu fasa pertama. Bila alhamdulillah Allah izinkan kita unlock pain point itu, rupa-rupanya ada keseronokan di mana berniaga ni pada saya, orang-orang yang berniaga ni memang mempunyai satu tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Kedua, mereka ini adalah seorang yang tak pernah menyerah kalah. Usahawan ni dia keep on push dia punya diri dia untuk mendapatkan lebih dan lebih. Tambah lagi bila kita dah mula ada pasukan. Bila kita ada pasukan, kita mula rasa bahagia bila kita berkongsi rezeki. Satu nikmat yang saya tak dapat nak gambarkan, ya, usahawan-usahawan, walaupunlah pada mulanya kita ada satu pekerja sahaja. Nikmat berkongsi rezeki ni, Masya Allah, sangat indah rasa dia. Dan kita rasa macam nak kongsi lebih lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya bila kita ada hasrat nak kongsi lebih lagi, Masya Allah, Allah bagi lebih kat kita. The moment kita buka lebih banyak peluang pekerjaan, Masya Allah, Allah buka banyak peluang-peluang perniagaan buat kita. Itu apa yang saya lalui sendiri. So, saya start sangat kecil. Saya bermula daripada rumah. Nano tadi kan, Nano entrepreneur lah, ya, Nano. Lepas tu kita pergi micro. Dekat rumah meniaga kek sendirilah masak sendiri, jual sendiri, ambil order sendiri, packing parcel, semua sendiri. Dia panggil CEO, Chief Everything Officer. Dia buat sendiri, ya. Kalau dia demam, semua demam. Jangan kata kek tak jadi, dia pun tak jadi. Dialah semua. Dialah operasi, dialah marketing. Ya, CEO, ya, Chief Everything Officer. Tapi jangan malu untuk menjadi CEO itu, sebab itulah titik di mana kita belajar tu. Sebenarnya knowledge yang kita gain bukan saja attend kelas, tapi apa kita lalui setiap hari tu, sesi pembelajaran kan? Yang kalau kita bukukan, Masya Allah, jadi blueprint diri kita. Ya, betul. Dan saya, bila saya jumpa usahawan, ada usahawan nano ke, usahawan mikro jumpa, dia orang akan cakap, oh saya tak boleh nak jadi macam Mila. Saya akan sangkal, siapa kita untuk cakap kita tak berpotensi. Kita tak boleh nak matikan semangat diri kita sendiri. Sebab apa? Saya juga bermula daripada sangat bawah. Betul. Put aside the celebrity name tu. So waktu saya mula berniaga, saya dah ambil keputusan untuk stop dalam dunia industri hiburan. Saya sendiri masak di rumah. Waktu kita buka catering, masak di rumah. Orang cakap saya bibik lah, I don't care. Sebab saya nak mencari rezeki. Because my mind, I project untuk mencari rezeki. Apa juga, rezeki yang halal. Tapi sebenarnya Allah nak ajar kita, nak latih kita rupa-rupanya nak adakan satu restoran. Rupa-rupanya daripada restoran yang kecil tu Allah nak bagi catering yang besar. Daripada bekerja seorang, Allah nak bagi 250 pasukan. Kalau kita tak lalu liku-liku ni, mana mungkin kita nak mengemudi pasukan-pasukan kita yang besar ini. Jadi setiap sesi, setiap phase dalam kehidupan kita ni adalah fasa kita belajar, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Masya-Allah. Saya terasa vibe positif dalam diri Mila Jirin. Sedap, saya sedap ni. Alhamdulillah. Vibe positif tadi. Baik. Berbalik kepada realizing potential, ataupun menyedari potensi diri. Bagaimana tercetusnya idea untuk melahirkan Bismillah? Masya Allah. Ramai sangat yang bertanya, apakah maksud Bismillah itu? Nak tanya kan? Nak tanya, saya nak tahu ni. Nampak dalam skrip tadi. Tapi tak tanya, saya tanyalah. Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan Bismillah tadi? Okey, Masya Allah. Sebenarnya Bismillah itu adalah gabungan nama saya dan juga suami saya. Nama suami saya Is Mustafa. Ya, nama saya Mila Jirin. So, bila kita gabungkan perniagaan Is dan Mila, jadilah Bismillah. Sebenarnya saya dengan suami saya berkahwin dengan sahabat baik. He is my best friend. Saya kenal dia dah 20 tahun lebih. Semasa masuk dah AF tu dah kenal lah. Ya, dan kita berkahwin selepas berniaga. Benda yang sangatlah berbeza. Selalu orang berkahwin lepas tu berniaga bersama-sama, tapi kita ni terbalik, ya, di mana kita berkawan sangat lama, jatuh cinta pun tak tahu bila, tanya tarikh pun tak ada. So, tak tahu bila jatuh cinta, so tiba-tiba dia pergi approach my father. Dia bagi tahu kat ayah saya, dia nak kahwin dengan saya. Saya macam, okeylah, jalan je. Steady. Alhamdulillah, ya. Itulah gabungan nama saya dan juga suami saya, perniagaan Is dan Mila. Tapi sebenarnya in a way kita nak sangat orang sentiasa bila kita lakukan apa juga pun kita akan mulakan dengan Bismillah. Mulakan dengan nama Allah. Jadi begitulah niat kami, saya dan juga suami, kita berniaga kerana Allah untuk mencari rezeki dan memberi manfaat. Itulah di sebalik perkataan Bismillah itu. Okey, terima kasih Puan Mila atas perkongsian itu tadi.
So tak apa, kita rehat dahulu sebentar untuk seketika dan kita akan berjumpa sebentar lagi. Stay tune. Bertemu kembali di segmen yang kedua. Kebanyakan kejayaan kan dikecapi oleh Puan Mila sehinggalah hari ini merupakan satu kejayaan yang luar biasa setelah kita berniaga selama 15 tahun dalam perniagaan. Jadi kan daripada dulu sehingga ke hari ini, apakah pengorbanan yang terbesar Mila Jirin melahirkan Bismillah sehingga ke tahap hari ini? Masya Allah, kalau kita kata konteks terbesar di mana bila saya buat keputusan untuk berhenti seketika dalam industri hiburan. Memang sangatlah sukar untuk saya buat keputusan itu, tapi saya perlu memilih yang mana satu yang perlu saya berikan fokus. Sebabnya membina perniagaan ni dia macam jaga budak kecil kan, yang baru lahir, nak kena belai dia, nak kena tengok hari-hari, tukar lampin dan sebagainya. Maknanya kena sentiasa berada bersama-sama dengan pasukan waktu itu. Walaupun 2 orang je ya, tapi kena sentiasa berada dalam perniagaan itu. Dan saya ambil keputusan untuk memilih perniagaan sebab saya fikir panjang juga. Tapi sekarang saya faham kenapa Allah dorong saya sebegitu rupa. Sebabnya Masya Allah, menyanyi ni bila-bila masa kita boleh menyanyi sebenarnya. Sehingga sekarang walaupun tak ada album pun, kalau lalu dekat Dewan Bismillah ke, ada our klien tarik ke, mestilah saya akan menyumbangkan beberapa buah lagu. Tidak mengecewakan mereka lah ya. InsyaAllah, selagi mana Allah bagi bakat ya, selagi mana Allah bagi suara ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan kalau dulu saya rasa itu keputusan yang berat, tapi sekarang saya faham kenapa Allah beratkan rasa itu. Sebenarnya Allah nak bagi saya menggalas amanah yang lebih besar untuk mengemudi perniagaan ini dan bagi manfaat. Sebenarnya bila kita lihat konteks berniaga ni, kalau kita sering kali gabungkan berniaga untuk memberi manfaat, kita akan rasa lebih enjoy berniaga. Walaupun kita sometimes diuji dengan challenges yang pelbagai, tapi bila kita ada hala tuju yang untuk mencapai manfaat-manfaat kita tu, InsyaAllah kita macam tak sabar nak unlock challenge tu and go move forward to another level kan, InsyaAllah. Unlock challenge ya. Baik perkataan-perkataan kan, baik perkataan, unlock challenge, memberi manfaat, antara positif vibe yang saya dapat daripada Mila Jirin lah kan? Alhamdulillah. Bermakna kan Mila, bermakna antara pengorbanan kita ialah kita terpaksa meninggalkan kerjaya sebagai seorang penyanyi untuk kita mencuburi bidang perniagaan. Betul kan? Ya, betul. Walaupun bidang hiburan ini, walaupun kerjaya industri ini merupakan kerjaya yang sebenarnya ramai yang orang nantikan. Ya, kalau kita tengok balik, kita ungkap balik pergi audition beratur panjang. Ya. Beratok kata utara tu. Betul. Beratok panjang nak pergi audition, dapat masuk di dalam industri, dapat rakamkan lagu, dapat buat album, dapat berada di satu organisasi yang besar sebelum ini. Dan bila kita ambil keputusan untuk step back, memang satu keputusan yang sangat sukar, tapi bila Allah jadikan satu perkara tu pasti ada sebab kan? Betul. Manusia ni hanya akan realise bila kita dah melaluinya. Waktu kita tengah lalu tu, kita pun akan macam kenapa lah sekarang ni kena masak kat belakang, tidak berada di atas pentas, orang pergi AJL, kenapa aku kat sini tengah cuci dapur. Dan kan ada perasaan pernah timbul kepada saya sendiri, tengah blend bawang dekat belakang kitchen sambil tengok kawan-kawan AJL bernyanyi di atas pentas. Ya, kawan-kawan yang satu era berada di pentas-pentas gah. Tapi bila kita fikir balik sekarang ini, sebenarnya itulah latihan yang Allah tengah beri pada kita. Proses pembelajaran untuk mematangkan kita. Sebabnya Allah Maha tahu kenapa Dia tarik kita keluar, letak tempat lain. Jadi sekali lagi, kalau siapa yang menonton tengah berada di mana sekalipun, jangan pernah menyesali di mana anda berada sekarang. Kautlah sebanyak-banyak ilmu dan apa juga yang Allah tengah beri pada you, pengalaman tu, sebab kita tak tahu bila kita nak gunakan. Betul Puan Mila. Perancangan Allah yang terbaik. Kita hanya merancang kan. Sebaik-baik perancangan adalah datang daripada Dia. Bagaimana pula dengan modal perniagaan? Adakah di awal permulaan kewangan ini merupakan satu cabaran untuk kita memulakan perniagaan? Dan adakah juga kewangan ini merupakan salah satu halangan untuk kita mengembangkan perniagaan? Masya Allah, kalau kita kata tentang
keuangan, semua usahawan dia macam best friend forever. Nak buat berniaga je, nak mula perniagaan je, Allah macam nak cari modal Cari ni. modal. Macam nak gerak ni, modal tak ada dan sebagainya. Sama juga dengan saya, tak terkecuali. Waktu saya dan juga suami, kami nak buka perniagaan restoran, pun sama, tak ada modal, cari modal. Bila kita nak buka perniagaan bismillah, benda yang sama juga. Sebabnya modal yang diperlukan lebih besar. Dan saya bersyukur pada Allah, adalah rumah waktu itu. Saya refinance rumah saya. Itu pun antara keputusan yang saya buat lillahi ta'ala, tawakal. Moga ini adalah keputusan yang benar. Dan bermodalkan RM200,000 yang pertama. Saya buka bismillah dengan equipment kitchen yang mahal. Beli equipment banquet hall yang mahal. Dan saya boleh katakan RM200,000 tu habis dengan sangat sekejap untuk kita set up bismillah itself. Dan Masya Allah, dengan izin Allah, dengan RM200,000 tu bermodalkan, dapat kita jana pendapatan yang lebih baik, dapat kita bagi manfaat bukan saja kepada tim kita, tapi kepada pelanggan-pelanggan untuk kita berikan perkhidmatan yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dengan permulaan modal RM200,000, betul, sehingga hari ini nilai perniagaan bismillah telah mencapai jutaan ringgit. Alhamdulillah, puluhan jutaan ringgit. Alhamdulillah. Puluhan jutaan ringgit, alhamdulillah. Bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya? Baik, Mila, boleh tak kongsikan sehingga ke hari ini kan, berapakah ramai staff, manpower yang terlibat membangunkan turut serta dalam perniagaan bismillah, dan berapakah outlet yang bismillah ada sehingga ke hari ini? Alhamdulillah, bismillah kini berada di 4 negeri, Selangor, Putrajaya, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Ada 20 banquet hall di bawah bismillah dan hampir 250 pasukan yang bersama-sama dengan saya mengemudi dan membangunkan bismillah. Masya Alhamdulillah. Allah. Terbaik. Alhamdulillah. Itulah namanya rezeki bila berniaga kan? Betul, dan saya sangat percaya satu perkara. The more we expand, the more we recruit, the more Allah bagi. Jadi jangan pernah rasa nak kerja sendiri je forever. Mula beri ruang untuk ada pasukan. Dia lain tau. Dia seumpama pasangan yang berkahwin tanpa anak. Lain kan vibe dia. Survive 2 orang je. Bila kita mula ada anak, kita akan mula ada rasa tanggungjawab yang lain. Sama juga, saya selalu samakan diri usahawan ini sebagai ibu dan ayah dalam organisasi. Bila kita recruit new team, seperti mana kita ada satu anak yang baru. So bila kita recruit team, kita bukan recruit team satu semata-mata. The whole keluarga dia dah jadi pasukan kita sebenarnya. Betul. Masalah dia juga adalah masalah kita. Kita macam bawa masuk orang ke dalam rumah kita kan. Jadi bila kita bawa masuk orang dalam rumah kita, insya-Allah jangan pernah risau tentang rezeki. Allah akan cukupkan rezeki. Allah dah kata. Dan itu apa yang berlaku pada saya kalau kita tengok pada konteks pandemik COVID-19. Waktu itu pasukan bismillah hampir 100 orang. 100 orang? Ya. Waktu tu payroll saya ingat lagi 500,000 sebulan waktu itu. Kalau kita cakap tentang logik ni akal manusia, mana mungkin saya boleh survive hampir 3 tahun dengan perniagaan yang terumbang-ambing waktu itu tanpa hala tuju. Tak tahu bila buka, bila tutup dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, Allah cukupkan. Allah bagi banyak input idea. Kita buat nasi Arab bismillah, activate Central Kitchen, buat pack food keluar setiap hari. Tim saya tak kira lah, daripada operational team, management team, semua turun ke kitchen bersama-sama. Kita guna whatever resources yang kita ada untuk menggerakkan dengan satu matlamat jana pendapatan. Dengan izin Allah, kita lalui fasa kritikal itu. Saya tahu bukan saya saja, semua orang dalam dunia ini melalui fasa yang sama. Tapi apa yang saya nak katakan kat sini adalah kita yakin bila Allah akan cukupkan rezeki kita, insya-Allah. InsyaAllah, betul lah Puan Mila. Kan? Bila mana kita menciptakan pekerjaan, bermakna kita bersama keluarga dia bersama-sama dengan kita. Keluarga dia bergantung harap kepada perniagaan kita untuk menjana ekonomi mereka. Setuju. Kan? Berbanding di awal permulaan dahulu kita berniaga, kan? Apakah cabaran keuangan yang Puan Mila boleh kongsikan? Orang dulu-dulu selalu cakap, besar periuk tu besar lagi lah keraknya. Begitulah seumpamanya perniagaan. Lebih berkembang perniagaan itu, challenge-nya lebihlah berkembang. Lebih besar. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bila mana kita letakkan pasukan-pasukan kita yang memang mempunyai pengalaman dan juga
knowledge di dalam teritori mereka, insya-Allah mereka akan bersama-sama dengan kita membantu menguruskan perniagaan. Kalau kita cakap konteks menguruskan ni, bukan saya seorang. Saya tak mampu lakukan seorang diri. Jadi saya sebenarnya letakkan talent yang sebetulnya di tempat-tempat mereka untuk bersama-sama berganding bahu dengan saya untuk membangunkan Bismillah. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, my top management semua adalah talent yang memang talented people yang bersama-sama dengan saya untuk menguruskan sebuah syarikat. Dia bukan sahaja terletak kepada revenue semata-mata, tetapi kepada profit yang kita dapat capture. Betul. Profit itu adalah melibatkan kos operasi, COGS dan sebagainya. Seperti kami di Bismillah, memang reviewing tu sentiasa berlaku every quarter. Setiap tahun ada strategic planningnya, bagaimana kita nak forecast revenue, the costingnya up and down. Tambah pula kami dalam industri makanan. Industri makanan ni berbeza, dia special sikit. Cost dia tu up and down, macam beli emas. Kos bahan mentah dia kan. Macam beli emas ya. Betul. Jadi itu adalah benda-benda yang perlu diambil kira. Tapi apa yang saya dan juga pasukan kita lakukan, memang kita amat menitik beratkan kepada profit. My CEO, which is my husband, always mention to me, tak guna revenue tu gemuk segemuk-gemuknya tapi profit kita melidi. Jadi bila profit kita melidi, apa yang mampu kita lakukan? Manfaat apa yang dapat kita berikan kepada pasukan kita? Dan so kita sebagai yang mengemudi pasukan ini perlu menimbang revenue, profitnya agar kita boleh teruskan. Sebab nadi syarikat adalah the cash flow, the revenue, the profit untuk kita terus sustain dan berkembang. Betul. Itu antara challenge usahawan nak mengekalkan profit yang baik. Kebanyakan usahawan tak ambil cakna tentang profit. Mereka hanya ambil cakna tentang revenue. Sales mata-mata. Tak apalah, potonglah sampai tinggal 50% harga, janji pelanggan tu ambil dengan saya. Walhal dalam masa yang sama, profit dah jadi negatif. Terlalu nak bersaing dalam price war, sehinggakan memakan diri sendiri. Sebab itu banyak perniagaan yang tutup, bukan sebab perniagaan mereka tidak berpotensi, tapi sebab mereka tidak menitik beratkan tentang profit dalam syarikat mereka. Mana mungkin mereka bergerak, kapasiti mereka akan merudum sebab mereka tak ada lagi profit di tangan. Betul. The cash flow running macam tu saja. That's why dalam perniagaan ni bukan hanya revenue yang kita fikirkan, tapi profit yang kita carry dalam syarikat. Betul. Richard Branson Puan Mila ada mengatakan, never take your eyes off the cash flow. It is the lifeblood of business. Maknanya pentingnya usahawan untuk menguruskan tunai perniagaan, untuk menghasilkan keuntungan. Dengan keuntunganlah kita boleh membayar zakat perniagaan, kita boleh membayar cukai perniagaan, kita boleh menyumbang semula kepada komuniti. And expansion Dalam perniagaan. Bila kita ada profit, pihak bank pun ingin beri kita dana untuk kita expand the business. Kalau perniagaan kita tak ada profit, mana mungkin bank berani nak memberikan pembiayaan kepada kita untuk kita expand. Idea semata-mata saja tidak berguna tanpa all this documentation. Duit aliran tunai itu, keuntungan syarikat, bagaimana kita menguruskan syarikat, semua perkara itu adalah faktor-faktor untuk kita dapat memperkembangkan perniagaan. Sebab tu bila saya berjumpa dengan usahawan, tak kiralah level mana usahawan itu, berniaga dengan betul itu perlu diikuti. Apa pun, berniaga dari rumah ke, berniaga kat luar rumah ke, ada kedai ke, tak ada kedai ke, berniaga cara betul. Berniaga cara betul. Ya, sebab apa? Kita tak tahu bila potensi perniagaan kita nak membesar. Bukan bila mana perniagaan kita dah dapat peluang untuk membesar, baru kita nak start berniaga cara betul. It's too late. Baru nak pergi cari pembiayaan. Dah orang tak nak bagi pembiayaan, marah pula. Jadi sebenarnya kita kena start. Lihat diri kita, audit diri kita. Aku nak jadi usahawan, berniaga cara betul. Tak apalah syarikat enterprise pun tak apa. As long as aku ada satu documentation yang baik untuk expand further, insyaAllah. Betul berniaga cara betul. Dengar tu. Pengikut-pengikut, pendengar-pendengar sekalian, berniagalah cara betul. InsyaAllah. Kalau kita ingin memohon pembiayaan, kita ada dokumen perniagaan, kan ada dokumen keuangan, kan? Baik, Puan Mila, apakah strategi yang diambil dalam membina brand Bismillah untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan? Bagaimana kita pastikan bahawa segmen pelanggan ini sentiasa bersama dengan Bismillah? Kita tak nak, sebab kita bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain. Kita bukan orang pertama dalam industri tersebut. Silakan. Untuk kekal relevan, seperti kami di Bismillah, perkhidmatan kepada pelanggan tu diberi keutamaan. Kami sangat suka kepada reputation client.
Same client repeat with us, means they are happy with our service. Bila mereka happy dengan servis kita, mereka akan jadi our fans. Mereka suka kita, mereka sayang kita. Mereka akan mula introduce kita kepada circle mereka. So this is how Bismillah expands sebenarnya. We take care of our client, existing client yang kita berikan perhatian, dan juga we scouting new client as well. Tapi tidaklah kita hanya buat promosi semata-mata tanpa menjaga perkhidmatan. Kerana kami sangat percaya perkhidmatan yang akan membuatkan pelanggan come back to us. Adakah disebabkan Mila Jirin merupakan selebriti memberi impact yang positif kepada Bismillah? Tidak saya nafikan. Alhamdulillah. Allah beri sekelumit populariti itu kepada saya untuk meletakkan saya di pesada industri muzik tempatan. Dapat membantu trust pelanggan, dapat membantu kepercayaan pelanggan. Tetapi itu bukanlah satu lesen yang boleh kita gunakan selama-lamanya. The end of the day, bila hari majlis, the performance of the service itu yang diberi titik, yang diberi perhatian. Tidak lagi saya di situ. The end of the day, dia lebih kepada pembuka pintu sahaja. The execution from the team tu perlu berlaku seperti yang termaktub dalam SOP kita dan sebagainya. Bagaimana Mila Jirin melihat Bismillah untuk 5 tahun daripada sekarang? Adakah Bismillah mempunyai perancangan untuk menjadikan perniagaan ini sebagai perniagaan warisan? Masya Allah. 5 tahun akan datang, perancangan kami sangat bercita-cita dan berhasrat moga Allah mudahkan urusan kami untuk Bismillah mempunyai distribution center. Sekarang kita ada 3 central kitchen, 20 banquet hall, dan kita bercita-cita untuk ada distribution center, untuk kita ada lebih banyak ruang untuk buat food production yang lebih tinggi. Dan antara cita-cita lain adalah 5 tahun akan datang, Bismillah mula conquer semenanjung Malaysia. Sekarang kita baru 4 state kan, 4 negeri insya-Allah, dan menjana lebih banyak pendapatan dan beri manfaat lebih banyak kepada negara dan juga anak bangsa insya-Allah. Bila kita cakap tentang konteks diwarisi, saya dan suami kita bercita-cita untuk meninggalkan dunia ini dengan syarikat terus memberi manfaat. Maksudnya walaupun saya dan suami dah tak ada dalam dunia ini lagi, Bismillah akan terus beroperasi, mungkin dengan generasi-generasi akan datang. Anak saya mungkin yang akan terus mengemudi. Sebabnya berniaga memberi manfaat satu perkara yang sangat luar biasa, kenikmatan itu. Baik Puan Mila, sebelum kita menutup tirai, kita nak minta Puan Mila untuk kongsikan apakah amalan terbaik ataupun apakah etika yang perlu dipegang oleh usahawan untuk mereka berjaya dalam perniagaan, dan apakah nasihat yang Mila Jirin boleh berikan kepada pendengar dan juga kita punya followers di media sosial AKPK untuk mereka terus bersemangat berjuang untuk kelangsungan perniagaan. InsyaAllah, kepada usahawan yang sedang menonton, since kita hari ini berada dalam konteks untuk menguruskan keuangan syarikat dengan baik, Mila ada sedikit tips yang Mila ingin tinggalkan di sini, di mana divide and conquer. Divide and conquer maksud usahawan-usahawan semua, yang pertama, duit-duit perniagaan kita perlulah diasingkan daripada duit pendapatan peribadi. Divide and conquer maksud semua duit perniagaan masuk satu akaun syarikat dan mula conquer, di mana kos operasi dikeluarkan, profit diasingkan, agar kita akan dapat maintain the profit dan rolling capital untuk day to day operation menggunakan saya panggil tabung operasi saja. Cara untuk divide and conquer ni, kita perlu ada beberapa akaun syarikat di mana revenue masuk akaun syarikat A contohnya, lepas tu diasingkan ke akaun syarikat B untuk kos operasi, profit diasingkan ke akaun C. Ada 3 akaun kat sini. Jadi kita akan ganggu profit kita dan kita akan gunakan tabung operasi saja untuk rolling day to day expenses insya-Allah. Itu antara apa yang saya nak tinggalkan. Untuk dari segi internal positivity kita pula, selalu fikir kita ditakdirkan menjadi usahawan ni bukan suka-suka. Allah takdirkan kita untuk menjadi usahawan sebab Allah Maha tahu kita mampu menggalas tanggungjawab itu. Carilah kehebatan diri kita dan gunakan potensi diri kita untuk kita terus melangkah ke hadapan. Always remember, saya selalu kata perkataan yang sama bila mana saya jumpa mana-mana usahawan, usaha itu adalah milik kita, result keputusan itu milik Allah. Jika Allah tak beri, Allah Maha tahu kenapa.
Jika Allah beri, Allah juga tahu kenapa Allah berikan perkara itu pada kita. Jadi jangan rasa rendah diri, tak dapat lagi, bermaksud efort kita belum cukup. Teruskan, tingkatkan, gandakan. InsyaAllah. Semoga semua usahawan yang sedang menonton mendapat manfaat, dan jangan lupa untuk share video ni. Share video ni kepada usahawan-usahawan lain juga, agar kita dapat memberi manfaat dan dapat juga mengalir pahala buat kita. Membantu berkongsi informasi, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Puan Mila Jirin, sekali lagi kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk usahawan-usahawan yang sedang menonton, pendengar-pendengar yang sedang menonton, followers AKPK. Tiada sesuatu yang mudah, tiada sesuatu yang mustahil. Sekiranya kita masih lagi dengan kelaziman yang sama, hasil tetap sama. Sekiranya kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, usaha kena luar biasa. Usaha itu milik kita. Usaha milik kita. Result keputusan itu milik Allah. Sampai di sini saja. Jangan lupa saksikan Bijak Niaga Series. Seterusnya, sila like, follow media sosial AKPK. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.